Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya. Yang dekat rumah tu, yang tengah tengok sekarang ni mesti tengah seronok beraya kan. Makan macam-macam. Kalau dalam kata pada kita makan macam-macam tu, jaga kesihatan, okey? Okey, jumpa lagi saya Razlan Zaini untuk podcast tak satu ingatlah Sentuhan Rakyat. Okey. Sebab episod kedua memang setiap kali podcast ni udara saya akan tengok ke belakang untuk tahu apa nama podcast ni, Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Dan sudah pasti untuk episod kali ni kita nak bawakan cerita-cerita di sebalik tabir. Sebenarnya apa yang ICU JPM lakukan. Mungkin ada yang belum tahu ICU JPM ni apa kan. Sebenarnya banyak skop yang ICU JPM jalankan dan banyak benda yang berkaitan dengan Madani itu, Madani ini, Kampung Angkat Madani, Sekolah Angkat Madani, Sejati Madani, Santuni Madani, banyak lagi Madani. Itu yang kami nak kupas dan kami ceritakan kepada anda dengan naratif dan juga nada yang paling santai sebenarnya. Sebab tu kita nak dengarkan semua ini secara cerita. Dan di hari raya ini sebenarnya kita nak bersama dengan tetamu yang dibawakan khas dari bahagian kesejahteraan rakyat. Kita bersama dengan Puan Haslinda Balkish Anwar. Selamat datang Puan ke podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Selamat Raya Puan. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Eid Mubarak. Ya. Okey, selamat Raya. Raya Dan batin atas salah dan silap. Ni kira baju raya Puan lah ni? Betul, baju raya. Baju raya yang lepas-lepas. Okey. Beraya di mana Puan tahun ni? Beraya tak jauh, kat Gombak saja. Gombak? Betul. Kemudian macam biasa lepas beraya di rumah keluarga, pergi ke rumah keluarga mertua pula di Johor Bahru. Di Johor. Johor di JB betul lah? Di JB betul. Saya balik Perak sekejap. Perak kat mana tu? Saya balik di Paris orang kata Paris. Okay. Sebab lepas tu balik di kampung mertua di Penang. Lepas tu datang segeralah sebenarnya. Pendek cuti tu tak berapa panjang. Betul. Ni kita santuni lah. Sebabnya kita menyantuni ibu bapa kita untuk beraya di kampung. Dua-dua kena cover. Puan dah buat opening dah sebenarnya. Untuk topik hari ni kita nak cerita pasal Santuni Madani. Okey. Kalau kita selalu dengar sebenarnya Sejati Madani pada saya popular. Kampung Angkat Madani pun kita biasa dengar, termasuk dengan Sekolah Angkat Madani. Cuma Santuni Madani ni saya rasa dia tak berapa kita selalu dengar sangat. Kalau boleh Puan cerita sikit. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih banyak Cik Razlan. Terima kasih juga Sentuhan Rakyat for having me. Saya amat bertuah lah dan kena juga mengambil kesempatan ni untuk bercerita sikit tentang Santuni Madani sebenarnya. Salah satu program di bawah ICU JPM yang telah diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadinya kalau nak ikutkan kronologi saya nak cerita sedikit latar belakang Santuni Madani. Sebenarnya bila kita cakap Santuni ni bukannya Santuni per se. Dia punya ayat panjang ni kalau nak faham ialah satu pemimpin satu kampung. So bermaksud di sini setiap pemimpin kena ada kampung untuk mereka santuni. Okey. So bila cakap pasal pemimpin ni pula, satu pemimpin siapakah mereka? Okey, dalam erti kata yang paling pendek lah, yang paling ringkas yang saya boleh sebut di sini adalah pemimpin ni adalah terdiri daripada layer pertama ataupun level macam mana saya cakap first layer of the federal government. Itu kalau nak cakap lah dari segi kata rasmi dia. So daripada menteri, timbalan menteri, lepas tu daripada CEO, KSU, KP, GLC, JLIC, yayasan pun ada. Semua yang berada di dalam first layer of the government, termasuk JLC dan juga yayasan. Macam mana orang di komuniti tu nak tahu yang ketua-ketua jabatan macam yang Puan sebut tadi tu, mereka adalah wakil kepada kerajaan persekutuan yang duduk di komuniti tu? Dia ada bentuk hebahan ke? Dia orang perlu pergi ke website untuk semak ke? Ataupun dia balik kampung bagi tahu akulah orang itu ke? Macam mana? Akukah orang itu? Okey. Dia satu program Santuni Madani ni sebenarnya dia bukannya satu program yang sebenarnya yang untuk mempopularkan pemimpin tu. Sebabnya pada proses yang pertama sekali, pemimpin tu mereka kena mendaftarkan diri dahulu di dalam sistem. Sistem ni kami panggil sistem Santuni Madani lah. Sebabnya macam mana kami nak tahu pemimpin ni
betul ke tak betul. So kami pun kena semak jugalah dari segi posisi daripada segi jawatan beliau, betul ke ni Timbalan Menteri, betul ke ni KSU, KP. So jadinya memang kena kami di kami di bahagian kesejahteraan rakyat ni memang kena pasti betul-betul lah adakah pemimpin ni betul dicalonkan oleh betul dicalonkan oleh kementerian ataupun agensi itu sendirilah. Sebab kalau nak ikutkan juga dia punya proses dia tak adalah susah sangat. Dia pemimpin ni dia kena berminat untuk menyertai program tersebut, walaupun program Santuni Madani ni macam diwajibkan jugalah oleh Yang Amat Perdana Menteri, tetapi kita pun tak adalah nak push sangat kan, sebab benda ni more on CSR, Corporate Social Responsibility, lebih kepada penyelesaian isu sosio-ekonomi di kampung. Maksudnya ni macam sirih pulang ke gagang lah. Bila kita cakap sirih pulang ke gagang, maksudnya you nak berhemat, awak nak pemimpin nak berhemat kepada masyarakat, nak give back to the community. So bila dah register, dah daftarkan, kami di pejabat di bahagian kesejahteraan rakyat akan buat semakan. Dan bila semakan tu mereka akan calonkan lah kampung apa. So kampung ni pun tak adalah terhad sangat, tetapi kalau boleh nak pastikan sama ada kampung tu adalah kampung kelahiran pemimpin ataupun kampung pemimpin itu dibesarkan. Okey, tapi saya nak cerita sikit lah, ada juga kes di mana pemimpin dilahirkan di luar negara. So bila dilahir di luar negara, kampung mana nak ambil? Takkanlah London ke Paris ke New York, betul tak? So jadinya the next in line ialah kampung kelahiran ataupun kampung yang dibesarkan oleh pasangan pemimpin itu sendiri. Boleh ikut kampung isteri lah. Betul. Sebab mereka kan, yalah macam kita cakap pasal raya tadi, balik kampung I, balik kampung you. Lebih kurang macam tu lah. So sama-sama kita menyantuni. Tapi tak boleh banyak-banyak, kena ada satu saja kampung. Macam pemimpin tu balik ke kampung. Sebab kalau kita berada di kawasan kita lah, DUN ke Parlimen ke, kita dah ada kita punya wakil. Ya, YB. Betul. Macam mana nak, tak ada berlaku clash ke? Buat masa ini, kalau berdasarkan semakan kami, dia bukan kira clash ataupun tak clash. Dia kena bersama-sama dengan pemimpin tempatan. Itu sebenarnya kira macam niat ataupun visi misi program Santuni Madani itu sendiri. Kalau ahli politik, kalau panggil tadi ahli parlimen ahli parlimen YB lah, YB DUN semua tu buat program ke apa ke, betul mereka ada program mereka sendiri, mereka ada peruntukan mereka sendiri untuk rakyat lah. Tetapi yang untuk pemimpin Santuni Madani ni, mereka sebenarnya tidak menggunakan apa-apa means of money pun. Demi duit tu, fund tu adalah datang daripada kementerian tu sendiri, peruntukan dalaman. Peruntukan dalaman. Sebab yang saya tahu, contohlah macam Sejati Madani, ada duit, ada dana, betul tak? Betul. Untuk Santuni Madani ni tak adalah dana. Tapi kalau saya sebagai seorang pemimpin tu, bila saya nampak aktiviti komuniti ni contohnya, saya nampak benda tu dalam bentuk event. Tapi daripada apa yang Puan cerita tadi, yang saya faham, pemimpin tu tadi lebih bersifat jambatan. Contoh dia memberi satu laluan mudah kepada komuniti tu, betul tak? Betul. Contohnya macam kalau ada golongan belia di kawasan kampung tu yang tak ada memiliki memiliki pekerjaan. Jadi dia rasa macam, oh, budak ni patut kita salurkan ke sini, dan aku ada kontak di sini, kata budak ni. Betul ke kalau macam tu yang saya faham? Lebih kurang lah Cik Razlan. Tapi sebenarnya betul apa yang Cik Razlan cakap tu. Tetapi saya nak tambah juga lagi sedikit di sini. Bila bercakap mengenai pemimpin ni, kita takut macam clash of the titans lah kan. Okay, nak rebut kuasa ke apa ke. Kita tak ada nak ke arah itu. Kita tak ada nak ke arah itu sebenarnya. Kita nak bersama-sama dengan pemimpin tempatan. Kalau Cik Razlan perasan, kalau YB, terus. Kalau cakap pasal YB, YB dia akan berkhidmat di kawasan parlimen dia, betul tak? Dan pada masa yang sama, pemimpin pun ada di kawasan yang sama. Tetapi YB dijaga kawasan yang besar. Betul tak? Ni cakap pasal kampung saja. Satu entiti saja di dalam daerah tersebut. So kalaulah kata pemimpin YB tersebut, YB ahli parlimen tersebut mengatakan, oh ada masalah dadah tadi sebut tadi kan? Okey, ada penyalahgunaan dadah. Jadinya pemimpin punya tugas ni adalah untuk buat networking dengan YB tersebut. Okey, kata saya
saya sebagai pemimpin untuk kampung ni, daripada kementerian sekian-sekian-sekian, ada masalah. Dadah ni sebenarnya adalah 2-3 anak-anak muda di kampung saya. Minta tolong YB tengokkan sekali lah, ataupun mungkin saya boleh connectkan ataupun hubungkan YB, mungkin kita boleh buat bersama-sama, mungkin tak melibatkan satu kampung saja, terus melibatkan satu daerah, pergi ke AADK. Okey Puan, saya rasa topik ni memang kita nak kupas lepas ni. Ya, Lepas ni betul. mungkin ada, kita nak pergi lebih dalam untuk cerita di sebalik tabir tu. Saya nampak ni lebih kepada isu dan juga konflik di Correct. sebalik santuni madani yang kita faham ni. Kita nak berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ni. Ada lagu raya ke dengarnya? Ada lagu raya kot. Kita jumpa lagi, okey? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya walau di manapun jua memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai kue raya lupa nak diberi. Alright, jumpa lagi dalam Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Dah dengarkan lagu raya, dah makan lemang ke, dah makan ketupat ke, dah sampai daripada rumah jiran ke. Okay, kita bersama lagi untuk podcast. Tadi kita dah cerita sikit pasal Santuni Madani, apa itu Santuni Madani. Dan untuk segmen seterusnya kita masih lagi sebenarnya bersama dengan
Puan Haslinda Balkis dari bahagian Kesejahteraan Rakyat. Tadi Puan, kita dah ceritalah pasal apa itu Santuni Madani. Saya letak diri saya sebagai penonton tu, saya faham lah betul. apa itu Santuni Madani. Tapi di sebalik apa yang Puan cerita tu, saya terfikir dan saya ternampak mungkin ada isu ataupun konflik ini yang mungkin pernah berlaku atau bakal berlaku. Contohnya bila di kawasan komuniti tu, saya pegang kampung lah. Di kampung tu kita ada ketua kampung, selepas ketua kampung kita ada penghulu, kemudian ada wakil rakyat lah. Wakil rakyat yang dipilih tu. Dan macam mana kalau saya tiba-tiba pulang ke kampung dan claim aku pun a part of the pemimpin yang korang boleh cari saya untuk minta tolong. Mungkin ada cerita macam ni yang kita di pihak ISU-JPM sendiri tahu ataupun dengar daripada mereka yang berada di lapangan, Puan. Alright, berdasarkan pelaporan lah, sebab kita ada ISU-JPM memang ada terima pelaporan lah daripada semua pemimpin melalui sistem Santuni Madani itu sendiri. Jadi saya pun lupa lah nak sebut sebenarnya berapa orang sebenarnya pemimpin dalam Santuni ni. Okay. Penting tu, nak tengok laku ke tak laku program ni. Sebenarnya pemimpin yang berada di dalam program Satu Pemimpin Satu Kampung ni, to our surprise lah, ISU-JPM 432 yang terdiri daripada Menteri Timbalan Menteri, KP, Ketua Setiausaha dan CEO dan Naib Chancellor Universiti pun ada. Memang banyak, memang ramai. Jadinya 432 ni dia punya pecahan ni paling tinggi, tak adalah paling tinggi pun. Yang saya nak sebut di sini menteri lah. Menteri adalah seramai 60 kalau tak salah saya. So dalam 60 menteri ni memang semuanya rasanya pegang juga jawatan-jawatan sebagai YB ni kan. So pemimpin Santuni Madani ni macam mana pula mereka nak identify mereka sebagai pemimpin Santuni Madani di kampung tersebut. Betul. Okey, prosesnya adalah dia bukannya macam Encik Razlan cakap tadilah, pergi je kampung. Saya ni pemimpin kampung Belimbing, kenalah cek dengan saya kalau ada apa-apa isu ke apa, jadi macam ahli politik pula kan. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia ada proses yang halus lah sebenarnya. Sebab itulah semasa pemimpin tu nak mengenal pasti, nak confirmkan kampung yang dipilih tu, memang pemimpin tu dia akan turun padang dulu, mengenal pasti apa keperluan ataupun betul tak kampung ni perlu dibantu untuk menyelesaikan apa-apa isu sosioekonomi. So saya bagi contoh lah, seorang pemimpin ni dia kata dia ada kampung A dengan kampung B untuk pemilihan tu lah. Tapi semasa pemilihan kampung A dan kampung B ni, dia nak kenal pastilah mana dia rasa yang lebih dekat di hati dia. Nak pergi kampung kelahiran ke ataupun kampung dibesarkan, sebelum dia nak buat pilih ni lah. So masa pilih ni lah dia nak kenal pasti kampung ni macam mana dia akan berhubungan JKKK. Dia ada lantik, pemimpin ada lantik penyelaras. Itu gunanya pemimpin ni ada dalam sistem kami, pemimpin dengan penyelaras. So penyelaras ni akan membantu pemimpin untuk bersama-sama mengenal pasti dengan ketua kampung tersebut, do you need help? Untuk tackle isu lah. Kalau rasa macam kampung B ni tak perlu dibantu ataupun tak dapat sambutan, kampung A lah yang mereka akan pergi. So dari situ mereka akan daftarkan kampung tersebut dalam sistem Santuni Madani. So far insya-Allah di antara dua-dua kampung yang pilihan A dengan pilihan B ni, kebanyakan pilihan pertama tu tak ada clash dengan mana-mana pemimpin. Sebab itulah saya nak jawab juga pasal clash tak clash tu. Betul, dia tak akan clash sebab kita akan pastikan setiap pemimpin yang 432 tu tidak akan sama. Kalau tak, dia tak akan jadi satu pemimpin satu kampung. So bila dah kenal pasti dengan ketua kampung tu, mereka akan bermesyuarat lah. Mesyuarat, penyeras tu akan turun padang. So bila dah confirm, dah kenal pasti isu sosioekonomi nak kena tengok, barulah pemimpin tu akan datang menyantuni. Tadi tak adalah kata saya berada di sini, tak adalah macam tu sekali kan, nak kata gila kuasa ke apa, tak ada. Semua akan pergi dengan cara subtle. Faham. Nama pun macam santuni kan, so kita menyantuni. Silih pulang ke gagang, give back to the community. Yalah, sebab saya tengok perkara ni dalam satu konteks. Kalau seorang pemimpin tu memang well known, dia menteri ke YB ke, kita tahulah sosok figurnya datangnya seperti apa, menyelesaikannya seperti apa. Tapi kalau saya tengok ketua-ketua jabatan ni, kadang-kadang contohnya bila saya dengan orang kampung saya sendiri pun saya tak tahu sebenarnya jiran saya tu KP ke KSU ke kan.
cara bekerja ni Puan. Saya nak tanya cara bekerja di lapangan ni untuk sosok ni tadilah, pemimpin satu kampung, satu pemimpin ni tadi. Semua permasalahan yang diselesaikan tu ada prosedur ataupun boleh selesaikan secara, maksud saya macam kita menyelesaikan masalah anak-anak. Betul. Adakah kita boleh selesaikan macam tu ataupun perlu isi borang, perlu report macam mana Puan? Straightforward. Very straightforward sebenarnya. Very straightforward. So kita ada lebih kurang 8 isu. Saya boleh sebutlah beberapa di sinilah. Tetapi kalau nak ikutkan, paling banyak isu yang didaftarkan oleh pemimpin ni kebanyakannya adalah infrastruktur. Infrastruktur binaan, kecil. Bangunan lah sebenarnya. Tak ada dewan. Dia bukan nak bina projek besar. Tak ada. Dia tu duit banyak tu. Tak ada court badminton pun bukan? Yes, court macam badminton ke. Tak repair bocor-bocor ke. Masjid ke. Dewan sekolah ke. Very small project. Itu yang saya maksudkan tadi Puan. Bila Santunia Madani ni tidak melibatkan sebarang peruntukan, tapi komuniti pula faham dia nak banyak. Dia nak aku mesti dapat sesuatu. Aku mesti dapat sesuatu. Saya nak court badminton. Saya nak reban ayam. Contohlah saya bagi masalah-masalah yang sebab bila berhadapan dengan komuniti, khususnya mereka yang berada di luar bandar, tak kira lah di bandar ataupun luar bandar, tapi di luar bandar ni bila tengok je, oh dia ni adalah pemimpin. Bila setiap kali orang jumpa pemimpin ni, semua orang nak minta bantuan. Dari segi besarnya tak salah pun kalau tak keterlaluan kalau saya cakap, sebab benda ni realiti keuangan. Dan dalam masa yang sama macam Puan cakap tadi, mereka yang diwajibkan untuk jadi pemimpin tadi bukan terpilih, betul tak? Mereka diwajibkan, betul tak? Mereka diwajibkan untuk jadi pemimpin tu nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau semua yang datangnya masalahnya adalah dari segi keuangan, macam mana? Okay, apa yang cantiknya program Santuni ni, Cik Razlan, ISUJPM ni sebenarnya dah bagi mereka satu jalan tau. Jalan tu untuk membuat program yang berbentuk CSR ataupun menyelesaikan masalah sosioekonomi di kampung-kampung mereka dengan cara yang paling rasmi lah. Kira ni memang channel rasmi. Memang channel rasmi. Sebab kita dah ada garis panduan, kita dah ada peruntukan, tapi itulah peruntukan tu bukan peruntukan yang macam gagah berjuta-juta yang ada dekat ni lah yang kerajaan Madani sediakan lah. Dia banyak kepada peruntukan sedia ada kementerian. So bila cakap pasal peruntukan sedia ada kementerian ni, kenalah merancang dengan sebaik-sebaiknya. Berapa 200,000 yang disediakan tu nak buat apa? Kena buat, maksudnya kena bagi priority lah. So ISUJPM memang dah sediakan garis panduan tu untuk tujuan tersebut. That's why pemimpin dia tidak akan lari. So kalau masalah isu sosioekonomi pun tak akan lari daripada 8 tersebut. Daripada infrastruktur, lepas tu kemiskinan, dah cakap pasal luar bandar, mestilah cakap pasal kemiskinan kan. Dan ISUJPM memang paling dekat. Kami punya golongan sasar memang IKASih. IKASih miskin-miskin tegar. So macam sekali harung sebenarnya. And then dia tak semestinya menggunakan peruntukan. Macam tadi kata mereka nak cash. Betul, ada sediakan cash, tapi dah 200,000 tu lah. Pandai-pandailah pemimpin tu nak buat atas wisdom pemimpin tu sendiri. So jadinya kalau cakap pasal duit, betul, kadang-kadang ada program berbentuk apa ni orang panggil monetary lah, yang kita boleh, yang ICJPM boleh berikan. Mungkin masa tu one off punya bantuan yang akan datang pula masa raya tu. Saya memang make sure lah, memang saya rasa betul-betul lah memang ada program hari raya ataupun hari raya korban ke apa raya lah yang mereka bagi. Betul. Bagi duit raya. Yalah, itu kira cash money lah juga, walaupun sikit, tapi sebenarnya membantu untuk tujuan perayaan tersebut. Selain daripada itu, memang inilah dengan networking dengan agensi-agensi kerajaan. Macam saya sebut tadi, nak dadah ADK. Kalau pembangunan tadi kata rosak-rosak kan, semua menggunakan peruntukan yang besar-besar kan. Memanglah tak cukup 200,000 Cik Razlan. Memanglah kena check dengan ICJPM. ICJPM sendiri pun memang pemantau projek-projek pembangunan. So kita sebenarnya jadi macam kita dah bagi jalan sebenarnya. Kita di jambatan sebenarnya. So, dari apa yang Puan cerita tu, dia dah macam mewujudkan satu sistem. Satu sistem yang saling berangkai di antara pemimpin dalam Santuni Madani, daripada wakil rakyat, ISUJPM sendiri. Saya rasa hasrat yang Muhammad Perdana Menteri pun supaya nampak benda tu lebih
lebih compact supaya komuniti tu lebih jelas pada siapa mereka perlu cari. Kita nak cerita lagi sebenarnya lepas ni pasal ni, saya rasa kita boleh pergi lagi lebih dalam tentang kefahaman masyarakat komuniti tu. Diorang sepatut nampak benda ni bukannya perkhidmatan bantuan ke apa ke. Diorang patut grab benda ni sebagai jalan-jalan untuk mereka keluar daripada kemiskinan ke. Untuk apa saja yang baik, betul. Mungkin kita nak kupas lagi. Boleh. Kita nak rehat seketika. Kita jumpa lagi lepas ini dalam podcast Hey, Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Alright, podcast Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Kita bersama dengan Puan Haslinda Balkis dari bahagian Kesejahteraan Rakyat. Puan, tadi kita dah cerita dah ada isu. Kemudian apa isu-isu yang selalu dibangkitkan dalam satu ni mana ni? Infrastruktur. Lagi apa tadi lagi, Puan? Kemiskinan. Penyalahgunaan data. Dan kita ada cerita pasal jadi satu sistem yang memang lengkap dan berkait rapat dengan ISUJPM. Kalau Puan boleh tambah lagi sebenarnya, isu turun padang ni, saya rasa mungkin komuniti di kampung tu nak jumpa dengan YB susah. Betul. Kan? Betul. Tak semestinya ada. Malu pun. Saya rasa bila ada pemimpin daripada kalangan orang kampung mereka sendiri, komen Puan. Itulah ceritanya. Bila dah ada santuni badan ni, patut lagi senang kan. Orang-orang kampung boleh bercakap terus dengan orang kampung dia sendiri. Orang kampung kan? Ketua kampung kata, aku ni ada masalah tu, ini, itu, ini. Budak belia lah, itulah. Anak-anak pelajar-pelajar miskin. Semua boleh cerita tanpa segan silu. Because dia kenal pemimpin tersebut. Takkanlah tak kenal langsung kan. Anak kelahiran kampung kan. So jadinya memang itu yang ISUJPM nak. Dia lagi-lagi lebih rasa serasi dan santai dan tidak malu-malu dan tidak segan silu. Tak tahulah kalau terjadi di lapangan ada segan silu ke apa kan. Tetapi bila dah bercakap tentang pemimpin datang daripada kampung sendiri tu, itu yang sebenarnya lagi memudahkan. Sebab rakyat kampung tu sendiri mengenali pemimpin tersebut. Unless lah kalau ada satu kes tu, dia nama je kampung kelahiran tapi jarang balik ke kampung, itu mungkin akan terjadi masalah sikit. Bukan masalah lah, akan jadi sedikit kesukaran lah untuk mendapat credibility tu. Betul ke? Dia awkward lah. Tahu siapa-siapa dia ni kan tiba-tiba. So Syok sendiri kata tunjuk saya pemimpin kampung satu ni Madani. Tak adalah. Sebab yalah bila kita pun titlekan dia sebagai satu kampung satu pemimpin. Ya, aku pemimpin. Dia tak tahulah, mungkin ada setengah orang rasa benda tu sebagai satu gelaran. Pemimpin ni kan ketua. Betul tak? Ada tak isu-isu yang macam tu kan? Nak kata isu tu besar sangat, tak adalah. Dia kita anticipate. ISUJPM memang anticipate isu-isu tersebut. Jadinya bila kita, sebab itulah kita ada penyelaras. So penyelaras ni sebenarnya akan membantu bersama-sama pemimpin. Kalau ada masalah bila nak menghubungkan dengan ketua kampung, kita ada ISUJPM negeri. ISUJPM negeri pun sebenarnya boleh membantu bersama-sama sebabnya mereka adalah orang yang berada di lapangan. Dan rasanya mereka kenal semua yang ada dekat daerah dari masing-masing kan. Pemimpin YB ahli parlimen pun tahu di hujung jari je.
Jadinya boleh menggunakan ISU-JPM bukan di HQ saja tetapi di ISU-JPM negeri untuk menjadi pemudah cara. Pemudah cara di antara mungkin pemimpin kampung tu sendiri ataupun pemimpin YB tadi tu dan boleh menyelesaikan masalah bersama-sama. So tadi kita tak ada sebut beberapa isu tadi kan, isu sosioekonomi kan. So jadinya kita tak akan fokus, itulah PM nak macam ni tau. Dia nak bila kita buat projek-projek kerajaan ni, dia bukan buat projek kerajaan tanpa tengok masalah isu sosioekonomi. Dia nak wholesome approach, holistic approach. So holistic approach ni kenalah tengok, bila dah tengok buat bangunan, buat masjid tu, takkan nak tengok benda lain. Pendidikan tak nak tengok ke? Masalah-masalah lain tak nak ikut ke? Ataupun pendidikan, apa lagi? Kesihatan pun tak nak tengok ke? Alam sekitar. Lagilah. Alam sekitar tak nak tengok juga ke? Bila kata alam sekitar tu, yalah, berkaitan dengan kebersihan kawasan kampung tu jugalah. Kita pun tak naklah kampung kita ni nampak macam tak sedap mata memandang bila orang lain masuk kampung kita. Kan kita pun ada banyak-banyak program-program kampung juga, kan. So dia tak semestinya dalam bentuk program, dia akan boleh diselesaikan dalam bentuk networking, menyelesaikan isu masalah bersama-sama dengan ketua kampung yang mungkin tidak memerlukan satu sen pun peruntukan bila nak menyelesaikan masalah tersebut, atas kreativiti ataupun kematangan wisdom pemimpin tu sendiri. Jadi tak semestinya bila kita berhadapan dengan kesusahan tu semua benda perlu ada selesaikan dengan kewangan. Betul. Kadang-kadang kefahaman, bila kita tersimpul tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah tu, perlu ada pemikiran yang lain. Contohnya yang macam puan cakap tadi lah, ketua-ketua jabatan ke siapa ke, mungkin mereka lebih tahu dah ada jalan. Kalau komuniti tu kadang-kadang tak tahu nak ke mana ni, aku ada masalah ni, tak tahu nak macam mana nak selesaikan. Oh sebenarnya macam ni. Dan itulah saya faham. Okey, sebelum kita buat penutupan dan juga harapan. Dah tutup dah ke? Banyak lagi nak cakap ni. Banyak lagi nak cakap. Tak apa, kita boleh buat banyak lagi episod ni sebenarnya. Saya nak bagi satu soalan. Saya cuma nak tahu, kita tak nak berretorik. Diperkenalkan tahun 2024. Okey, 2024. Sekarang dah 2026. Mungkin ada laporan ke, report ke menyatakan program ni sejauh mana berkesan? Okey, untuk buat masa ni, daripada tahun 2024 lagi, memang ISU-JPM dia secara tak aktif untuk turun padang satu-satu. Tak ada, memang tak. ISU-JPM we don't have that capacity lah, but we are trying our best. Sebab itulah setiap 3 bulan sekali kita minta ISU-JPM memang memohon pelaporan daripada semua pemimpin untuk dikemaskini di dalam sistem Santuni Madani. Sebab itu kami boleh tahu, ISU-JPM boleh tahu, Sekretariat boleh tahu apa-apa isu berlaku isu di lapangan, berapa banyak isu yang telah diselesaikan. Jadinya sejauh mana, saya rasa dah banyak lah isu. So daripada 432 pemimpin kampung yang telah berdaftar, kami ada lebih kurang 2,000 isu yang telah didaftarkan. 2,000 isu tu scattered daripada isu infrastruktur sampailah alam sekitar yang paling kecil pun. Kami ingatkan masa buat mula-mula dulu-dulu tu dengan isu pasal Santuni Madani ni, pasal dadah. Tapi itu yang mereka sebut dulu, kata dadah banyak sangat masalah dadah ni kat kampung. Tapi sebenarnya bukan. Bukan. Jadinya yang paling banyak tu memang infrastruktur. Memang banyak sangat on infrastruktur kecil untuk dibaiki. Jadi saya nak bagi contoh lah, beberapa lah pemimpin Santuni Madani lah yang aktif bergiat untuk menjalankan program. Saya bagi contoh mantan KP kita sebelum ini, Datuk Nik Nasaruddin. Dr. Nik Indra Nasaruddin, betul. Beliau punya kampung beliau adalah di kampung Bukit Payung, di negeri Terengganu. Dia bukan buat program tu macam buat satu program saja. Macam contohnya kemiskinan, bagi bantuan ke apa ke semata-mata. Tak ada. Dia ada program yang diselit-selit yang lain-lain juga. Contohnya menyelesaikan isu infrastruktur yang boleh dia liaise dengan agensi-agensi kerajaan lain, JKR ke KKR ke, dan juga pada masa yang sama pembinaan masjid, dan juga ada pengisian ilmiah juga. Ada ceramah, ceramah keagamaan untuk kita punya rohani kita lah, rohani penduduk kampung tu sendiri. Dan satu lagi contoh yang kerap turun padang adalah ialah YB Nancy, Menteri KPWKM, pun sama juga kerap turun padang di kampung beliau di Sarawak. Saya ada berpeluang lah untuk join bersama-sama program beliau di sana. Memang fokus bantuannya kepada perumahan.
kepada ni perumahan kepada orang miskin lah. So baiki-baiki rumah ataupun bina rumah baru. So buat penyerahan kepada peserta miskin ataupun atau peserta miskin atau peserta miskin yang kebetulan berada di kampung beliau. Dan beliau pun menyumbangkan sedikit dana lah untuk top up bagi pembinaan rumah tersebut. Jadinya di sini dia bukannya menggunakan peruntukan macam Cik Razlan sebut tadilah, dia bukan gunakan peruntukan kementerian itu semata-mata. Sebab yang perumahan tadi tu kami boleh jivekan, boleh relatekan dengan pembangunan yang lain yang berjalan seperti mungkin CSR daripada agensi-agensi syarikat lain ke ataupun kerajaan lain ke. Macam Yapim, Yapim memang rakan strategi kami untuk buat perumahan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah pihak Yapim. Lain-lain masuk lagi please. Sempat lagi Puan. Okey Puan, sebagai penutup lah, saya percaya Puan memang daripada awal berada dekat dengan Santuni Madani ni. Jadi semuanya jagalah. Saya harap untuk tontonan hari ni kita dah bagi satu penerangan dan juga cerita berkaitan dengan topik kita hari ni. Dan saya rasa mungkin penerbit lepas ni boleh panggil lagi kot Puan Haslinda ni. Rasa kita boleh kupas lagi panjang kan kalau kita dapat lagi ruang. Itu tak cukup 8 minit. Tak cukup. Okey Puan, sedikit harapan sebagai penutup. ISU JPM melalui Bahagian Kesejahteraan Rakyat, kami bukan sahaja merupakan sekretariat kepada program Santuni Madani. Ada juga program-program lain yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa kalau cakap mengenai program di bawah ISU JPM ni terlalu banyak sebenarnya, banyak sangat. Yang tu nanti kemudian banyak episod nanti Cik Razlan and team will cover akan yang kita betul-betul tahu Sejahtera Madani. Sebab ada duit. Sejahtera Madani, Kampung Angkat Madani. Itu semua ada peruntukan, Madani. betul. Semua tu ada peruntukan. Solar. Sebab itu saya boleh cakap Santuni tak glamour sebab tak ada duit. dia bukan tak glamour. Ini salah satu usaha kita sebenarnya SJPM untuk bagi tahu. Betul. Kadang-kadang benda tu ada tapi orang tak perasan kan. Tapi janganlah tiba-tiba MOF luluskan pula. Dah belah situlah. So terima kasih Puan alright. sebab sudi bersama dengan kami Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Saya rasa kita punya perbincangan dan juga sembang-sembang hari ni tak tersasar jauh daripada kita punya matlamat itulah. Dan cerita yang kita cuba sampaikan tu memang cerita siapa tu sedap. Cerita di sebalik tabir itulah kan. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi, kita akan sembang-sembang. Cuma itulah hari ni saya kecewa, nama je hari raya tapi tak ada ketupat. Kenapa tak ada rendang. Macam mana penerbit tak ada sediakan ketupat dan rendang ke macam mana? Kata hari raya kan. Tidak lepas ni boleh lah saya lepak-lepak makan dapat dengan bakul Puan makanan Haslinda pun tak apalah. Kan? Bakul makanan raya ke apa ke, tak ada makanan dengan minuman pun is okay. Ya. Terima kasih Puan. Kita jumpa lagi. Sampai kita jumpa lagi. Okay. Alright. Untuk episod kali ini sampai di hujung. Kita jumpa lagi dalam Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.